Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Azra Batrisya binti Arif. Saya murid tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Perma Indah dengan kod sekolah PA 0010. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya saya diberi kesempatan untuk membentangkan sebuah bicara buku yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran. Pada hari ini, saya akan mengupas sebuah buku yang bertajuk Nabi Musa dan Bani Israel. Buku ini merupakan hasil karya Dr. Sa'id Ismail Salabi dan diterjemahkan oleh Nurul Huda Ghazali. Buku ini merupakan salah satu karya yang diadaptasi daripada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya perjalanan hidup Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Untuk pengetahuan semua, kisah Nabi Musa merupakan salah satu kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kisah ini sebagai sumber pengajaran dan pedoman dalam kehidupan manusia. Melalui penceritaan yang ringkas tapi padat, penulis berjaya menyampaikan mesej yang mendalam tentang keimanan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya akan membawa para hadirin menelusuri isi kandungan buku ini secara lebih mendalam. Kisah ini bermula dengan penderitaan kaum Bani Israel di bawah pemerintahan Fir'aun yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam keadaan itulah lahirnya Nabi Musa AS yang kemudiannya dibesarkan di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Satu kejadian yang sangat luar biasa dan menunjukkan perancangan Allah yang penuh hikmah. Apabila dewasa, Nabi Musa dilantik menjadi rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Walaupun berdepan dengan risiko yang besar, baginda tetap percaya diri dengan terhadap pertolongan Allah Subhanahu Taala. Sepanjang perjalanan dakwah ini, kita telah diperlihatkan dengan pelbagai mukjizat. Antaranya ialah tongkat yang bertukar menjadi ular dan peristiwa laut terbelah. Peristiwa laut terbelah khususnya menjadi titik penting kerana ia bukan sahaja menyelamatkan kaum Bani Israel, tetapi ia juga menunjukkan kekuasaan Allah yang tiada tandingannya. Namun begitu, apa yang lebih menarik daripada kisah ini ialah bagaimana sikap kaum Bani Israel itu sendiri. Walaupun mereka telah diperlihatkan dengan pelbagai mukjizat, mereka masih menunjukkan sikap degil, mudah meragui dan tidak konsisten dalam ketaatan. Sebagai contoh, mereka pernah menyembah patung lembu ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka buat sementara waktu. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa keimanan tidak mencukupi jika seseorang itu tidak bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Sikap inilah yang perlu kita jadikan sepadan dalam kehidupan seharian kita. Daripada keseluruhan kisah ini, terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh kita ambil. Antaranya, kesabaran dalam menghadapi ujian, ketabahan dalam menghadapi cabaran, dan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Selain itu, kita juga perlu menjauhi sikap-sikap sombong, angkuh dan tidak bersyukur kerana sikap-sikap ini hanya akan membawa kita kepada kerugian. Daripada keseluruhan kisah ini, dapatlah kita simpulkan bahawa kisah ini bukan sahaja sebuah cerita sejarah, tetapi ia juga sebuah cerminan kehidupan yang syarat dengan pengajaran. Buku ini mengajarkan kita bahawa keimanan, ketaatan dan kesabaran adalah kunci utama dalam melakukan segala kebaikan dan menghadapi segala cabaran kehidupan.